Bagi aku lah kan, bila kerja selalu bergerak travel ke sana kemari, satu benda yang aku cari bila nak pilih smartphone iaitu peace of mind. Phone yang boleh pakai lama, yang tak buat ragam pelik-pelik bila kita gunakan. Yalah, phone sekarang pun bukan murah, harga ribu-riban, agak pricey. So soalan kita sekarang bukan setakat nak cari phone dengan kamera yang cantik, benchmarking yang tinggi-tinggi semata-mata, tapi persoalannya sebenarnya lebih simple, iaitu dah bayar mahal-mahal ni, bolehkah phone ni nak pakai lama-lama? Itu persoalannya. So, hari ni kita nak borak pasal Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Sebuah phone yang dibina dengan mindset untuk tahan lama dan kurangkan risiko rosak dalam penggunaan yang sebenar. Kalau kita fikir betul-betul lah, kebanyakan phone ni dia rosak bukan sebab kita sengaja. Yalah, mana ada orang yang sengaja nak rosakkan phone? Gila ke apalah kan? Kebanyakannya berlaku tanpa disengajai. Contohnya terlepas daripada tangan, masuk dalam beg bercampur dengan macam-macam barang. Ada yang termasuk air, termasuk washing machine pun ada. Benda ni nampak remeh, tapi kalau kerap sangat berlaku, phone kita lah yang terima kesan dia. Sebab tu, Redmi Note 15 Pro Plus 5G dibina dengan fokus serius pada struktur dalaman dan juga luaran tau. Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni sama durable-nya dengan phone durable lain yang kita dah pernah nampak pada sekitar tahun lepas. Bahagian belakang dia ni menggunakan high strength fiberglass back panel yang memberikan 10 kali ganda rintangan impak berbanding dengan binaan yang biasa. Di bahagian hadapan pula, ia menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 yang diuji mampu untuk menahan impak jatuhan sehingga 2.5 meter daripada bahagian hadapan. Dekat bahagian dalam pula, Redmi Titan structure ni memastikan motherboardnya lebih kukuh serta reinforced mid-frame supaya phone ini kekal stabil untuk penggunaan jangka panjang. Dan semua ini bukan sekadar klaim kosong semata-mata tau. Kerana Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni turut menerima SGS Premium Performance Certification dengan 5 bintang rating untuk drop, crash dan bend resistant. Selain daripada jatuh dan juga hentakan, satu lagi benda yang buatkan orang ramai risau bila nak pakai phone iaitu air dan juga debu. Tapi sekarang korang dah tak perlu risau. Sebab apa? Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni juga hadir dengan perlindungan IP66, IP68, IP69 dan juga IP69K yang bermaksud ia direka untuk tahan habuk serta rendaman air sehingga 2 meter dalamnya. Yang lebih penting, ia juga menerima TUV Smartphone Water Resistant Endurance Certification yang menekankan ketahanan jangka panjang, bukan sekadar lulus ujian semata-mata. Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni juga bukan sekadar hadir dengan kekalisan IP rating yang tinggi-tinggi, ia juga hadir dengan AI Wet Touch 2.0 yang telah dinaik taraf. So, bila skrin basah, kena hujan ataupun jari tangan korang yang lembab, phone ini boleh automatic detect keadaan air dan laraskan sensitiviti sentuhan, jadi setiap tap, swipe dan juga scroll masih lagi kekal smooth dan juga accurate. Not saying that you should drop your phone ataupun rendam phone korang dengan sengaja. No. Ia lebih kepada kalau in case berlaku kemalangan yang tak diingini, phone korang boleh survive keadaan-keadaan tersebut. So, bila phone tahan lasak, secara tak langsung kita kuranglah nak repair phone, kurang stres dan kurang rasa nak tukar phone setiap tahun. Bateri pun adalah antara punca kenapa orang selalu tukar phone. Yelah, bila bateri cepat habis, itu adalah petanda bateri health dah mula menurun tau. So, nak kena selalu charge. Redmi Note 15 Pro Plus 5G menggunakan bateri 6500 mAh silicon carbon yang menyokong sehingga 1600 kitaran pengecasan sambil mengekalkan sekurang-kurangnya 80% bateri health, geng. 1600 cycle itu bersamaan dengan lebih kurang 6 tahun penggunaan biasa. Lama tu. Tak cukup dengan itu, digabungkan pula dengan 100 watt hypercharge yang boleh mengecas penuh dalam sekitar 40 minit sahaja serta 22.5 watt wired reverse charging. Phone ini memang praktikal untuk kerja harian, travel dan juga situasi kecemasan. Untuk kamera pula, pendekatan Redmi Note 15 Pro Plus 5G kali ni bukan sekadar spek on paper ataupun megapixel besar semata-mata, ia lebih kepada flexibility untuk penggunaan seharian yang sebenar. First, phone ini hadir dengan kamera utama 200 megapiksel generasi keempat menggunakan sensor besar 1/1.4 inch yang memang fokusnya pada detail, dynamic range dan juga konsistensi gambar. Bila guna 200 megapiksel mode, apa yang paling jelas adalah tahap detail yang dirakam. Gambar nampak tajam tanpa oversharpen dan bila kita zoom masuk ataupun crop gambar, tekstur masih lagi boleh dikekalkan dengan baik sekali. Ini sesuai tau untuk situasi yang kita nak simpan gambar resolusi penuh ataupun untuk ambil gambar pemandangan dan juga seni banner tanpa risau sebarang detail tu hilang. Selain resolusi yang tinggi, kamera ni juga menyokong 5 focal length yang berbeza. 1 kali, 1.2 kali, 1.5 kali,
2 kali dan juga 4 kali, dan semuanya boleh diakses terus daripada kamera UI. Dan pada pendapat aku, zoom dia memang rasa smooth dan juga konsisten dengan detail yang masih lagi boleh dikekalkan untuk kegunaan sebenar. Warna nampak natural, exposure seimbang, dan untuk zoom yang sederhana, hasil dia masih lagi nampak kemas tanpa rasa macam zoom digital yang kasar. Untuk travel, street shot ataupun ambil gambar daripada jauh sikit, flexibility zoom ni memang praktikal dan juga senang untuk digunakan. Dan bila kita bercakap pasal phone yang tahan lama, ia bukan semata-mata pasal hardware ataupun fizikal semata-mata. Software support juga adalah penting. Redmi Note 15 Pro Plus 5G turut disokong dengan software support jangka panjang sehingga 4+6 tahun yang merangkumi kemaskini sistem dan juga keselamatan supaya phone ini kekal relevan dan juga stabil untuk tempoh yang lama. Software support selama ini selalunya hanya hadir pada model flagship tau. Tapi jangan risau, sekarang Redmi pun dah ada. Dan untuk bagi lebih peace of mind, kini ia juga datang dengan extended warranty selama 2 tahun, termasuklah perlindungan skrin dan juga bateri. Gabungan hardware, software dan juga sokongan selepas jualan macam ni menunjukkan phone ini memang fokus daripada peace of mind tau, bukan sekadar spek atas kertas. On the top of segala ruggedness dan juga kelasakan tadi tu, design Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni juga boleh tahan. Ia masih nampak kemas dan juga premium, dia balance tau antara rugged dan juga sleek, sesuai untuk daily usage. Skrin pula terang, smooth dan juga selesa digunakan untuk kegunaan outdoor. Ditambah pula dengan audio yang padu dan juga prestasi yang stabil, experience keseluruhan dia tu memang rasa matang dan konsisten macam tu. Tak overkill, tapi cukup seimbang untuk penggunaan jangka masa panjang. So secara kesimpulannya, dah nak habis lah kan? Kalau korang sedang mencari sebuah smartphone yang boleh guna untuk jangka masa yang panjang, tak nak pening-pening lah nak kena repair-repair sana sini lah kan, dan korang nakkan peace of mind, dan Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni adalah satu pilihan yang patut ada dalam checklist korang, geng. Persoalannya, berapakah harga dia? Kalau korang pre-order daripada 16 sehingga 21 Januari 2026, korang boleh dapatkan Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni dengan tanda harga RM1,699. Itu termasuklah free upgrade daripada 256GB kepada 512GB, siap sekali dengan Redmi Pad SE 8.7 inci berserta dengan cover bernilai RM748 secara percuma. Untuk maklumat lanjut, korang boleh singgah ke Xiaomi Store ataupun layari mi.com. So guys, sampai sini saja video kali ini. Apakah pendapat korang tentang Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni? Cuba komen sikit dekat bawah. Dan sampai berjumpa di konten akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.